Di sini saya nak bagi tahu sedikit tip kalau kita nak berkebun. Pertama, sebelum kita tanam durian, kita tanam pisang dahulu. Okey, kenapa kita tanam pisang? Sebab pisang nantilah yang akan jadi baja semula jadi dan juga menjadi sumber air semula jadi kepada pokok kita. Okey, kita tanam pisang. Tanam pisang dahulu. Setahun ataupun 6 bulan kemudian baru mula beli benih pokok dan tanam. Pisang dia mula berbuah pada tahun dalam masa 1 tahun. Pisang akan mula berbuah. Jadi bila sudah ada buah pisang, kita boleh jadikan itu sebagai modal. Dan dalam masa yang sama, pokok-pokok pisang tadi yang kita buat pruning ataupun penjarangan, kita letak di bawah kanopi pokok kita. Itu yang akan jadi baja kepada pokok kita. Dan juga dia menjadi sumber air. Sebab kita tadi belum dapat nak sediakan sumber air sebab bajet agak kurang. Jadi kita gunakan pisang. Tapi jangan lupa kita sembur dengan EM. Tahu EM? EM adalah Effective Microorganism. Okay, ada seperti gambar yang saya tunjukkan di atas tu. Itu EM. Jangan lupa sembur EM sebulan ataupun 2 minggu sekali. Paling kerap 2 minggu sekali ataupun paling kurang sebulan sekali. Sembur dekat ni, dekat tanah sinilah, termasuk batang pisang ni. Dia akan jadi baja yang sangat efektif. Saya kebanyakan memang guna bahan semula jadi. Okey, itu tips daripada saya.